menceritakan tentang majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah bagi tahun 2026. Anda dah bersedia? Mari ikut saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berhimpun pada pagi yang penuh bermakna ini sempena sambutan Hari Guru SK Bukit Cina tahun 2026 dalam suasana aman, ceria dan harmoni. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Engkau kurniakan kepada kita untuk menyambut sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan tahun 2026. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya mewakili seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh pelosok tanah air. Bahawasanya kami, guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami. Hari Guru Malaysia berikrar berjanji mendidik dan memimpi. Biar ku menjadi lilin memberikan cahaya, terangi sekeliling. Bakal mengharumi negara di mata dunia suatu masa kelak. Saya Cikgu Zamri bin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Cina, mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik Sekolah Kebangsaan Bukit Cina dan seluruh warga pendidik di Malaysia. #Guru Bitara Nadi Negara. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Imelda Zuraini binti Muhammad Rahman ingin mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua guru di Malaysia. Guru Bitara Nadi Negara. Assalamualaikum semua. Saya Ikhman Hakim ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Guru Bitara Nadi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazwani binti Mohammed mengucapkan Selamat Hari Guru buat seluruh guru di SK Bukit Cina dan seluruh Malaysia. Guru Bitara Nadi Negara. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Adil Zafri bin Awang, murid tahun 6 Belur, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru SK Bukit Cina. Guru Bitara Nadi Negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah, kami binti Ahmad Jais dari kelas 5 Melu. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru yang saya sayangi, Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Guru. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Saya selaku Ketua Pengawal PSK Bukit Cina bagi tahun 2026 ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SK Bukit Cina. Sekian, terima kasih. Setiap pemberian demi satu